sambutan Diva Bali yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2025 ini, KPDN akan meneruskan komitmen. Saya telah membentangkan dalam Jemaah Menteri dan Jemaah Menteri telah pun meluluskan supaya KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan bagi Diva Bali 2025 yang akan berkuat kuasa 16 hingga 22 Oktober 2025. Kita laksanakan selama 7 hari, iaitu 4 hari sebelum perayaan, sehari 20 hari bulan itu masa musim perayaan dan juga 2 hari selepas perayaan. Jadi keseluruhannya 7 hari yang akan melibatkan 9 jenis barangan, tambahan 1 jika dibandingkan dengan skim yang sama pada tahun lepas. Jadi barang-barang yang terlibat dalam skim harga maksimum musim perayaan ini adalah pertama daging kambing biri-biri bertulang import, yang kedua tomato, yang ketiga cili merah, keempat bawang merah kecil India, seterusnya bawang merah kecil India jenis rose, bawang merah besar import, kacang dal Australia, kelapa biji yang hanya harga maksimum ditetapkan di peringkat borong dan juga kelapa parut harga maksimum di peringkat runcit saja. Dan pelaksanaan ini mengambil kira feedback pandangan daripada industri juga untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dan tidak memberikan kesan yang tidak memberi kesan kepada perniagaan mereka lah. Jadi dari segi harga itu kita duduk bersama-sama dengan mereka dan jenis barangan pun dan barang-barang yang telah ditetapkan ini adalah antara keperluan utama masyarakat kita kaum India untuk musim perayaan ini.